Layari insaftravel.com.my. Hubungi 010-928-8448. Insaf Travel and Tours. Insaf dulu, baru travel. Insaf dulu, baru travel dengan tekad dan doa. Setiap anak ada satu kuasa luar biasa. Saya nak jadi penyelamat dunia. Saya akan jadi superhero awak. Mula menabung simpan SSPN 2025 kembali. Jom jadi superhero anak anda dengan menyimpan melalui simpan SSPN. Rebut cenderamata eksklusif mulai 26 September sehingga 2 November ini. Simpan SSPN. Tabung pilihan masa depan gemilang. Info lanjut di ptptn.gov.my/BMS 2025. Tetalu terma. Peningkatan penduduk warga emas di Malaysia hari ini menuntut pendekatan menyeluruh yang merangkumi aspek teknologi, sosial dan keagamaan bagi memastikan kesejahteraan dan maruah mereka terpelihara. Dalam hal ini, segmen gerontologi dilihat berpotensi menjadi pemacu utama menyokong kehidupan berdikari warga emas dalam pelbagai aspek termasuklah dalam perkhidmatan kesihatan, keselamatan dan kesejahteraan psikososial. Bagi mengupas lebih lanjut mengenai geronteknologi dalam konteks Malaysia menuju negara tua, Institut Kefahaman Islam Malaysia IKIM akan menganjurkan program persidangan meja bulat Islam, geronteknologi dan jurang digital mendepani penuaan penduduk pada 15 Oktober 2025 bertempat di Dewan Memorial Tun Hussein On, Kuala Lumpur. Anda diundang untuk menghadiri program ini. Penyertaan percuma dan tempat adalah terhad. Anda yang berminat boleh segera hubungi unit program dan latihan di talian 03-6204-6321 atau 6323 atau layari program@ikim.gov.my atau www.ikim.gov.my untuk pendaftaran dan maklumat lanjut. Negeri Sembilan 102.7. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang sahabat-sahabat sekalian. Apa khabar semuanya? Sihat? Alhamdulillah. Yang sedang mandu, hati-hati mandu. Tumpukan perhatian juga pada perjalanan dan pendengaran anda kepada kami di IKIM FM. Kita dah mulakan segmen Islam Agamaku. Yang menonton di Facebook dan YouTube juga boleh mengikuti segmen ini. Petang ini kita ada tamu yang dibawakan oleh Hidayah Center Foundation. Nak bawa anda ke Paitan, Sabah. Pernah pergi kah? Pernah apa pergi Paitan Sabah tu? Jadi hari ni kita ada cerita macam mana kembara dakwah kita di pedalaman Sabah iaitu di daerah Paitan. Dan bersama kita di konti petang ini Encik Muhammad Nazmin Hairuddin, salah seorang da'i di Hidayah Center Foundation. Assalamualaikum Nazmin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar kita? Sihat hari ni? Keluar gambar video dulu. Sihat. Okey. Ni sihat kita ya, alhamdulillah. Saya nampak baju tu pun semangat dari kembara dakwah kita tak habis lagi tu. Nazmin merupakan pengarah program untuk kembara dakwah 2.0 Betul, 2.0. ke Paitan Sabah. Okey, sebelum kita pergi lebih jauh, sahabat-sahabat yang mendengar di Facebook dan YouTube juga mungkin boleh bagi tahu kalau anda pernah ke Sabah berdakwah, mana yang pedalaman macam mana yang pernah anda sampai, boleh kongsikan juga dengan kita pengalaman anda. Selain itu mungkin Nazmin boleh ceritakan macam mana program kita ni berjalan, bila dan siapa yang turut bersama Hidayah Center Foundation. Silakan, Min. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Okey, pertama-tamanya terima kasih kepada IKIM FM atas kesudian menjemput Hidayah Center pada slot petang ini. Okey, insya-Allah alhamdulillah saya perkenalkan diri saya dulu Boleh ramai tak tahu ta'aruf. Jadi insya-Allah saya Muhammad Nazmin bin Hairuddin, biasa orang panggil Nazmin je lah. Jadi saya sebenarnya bertugas dekat Hidayah Center ni sebagai pegawai unit dana lestari. Dan mula orang dana. Jadi saya mula bertugas pada 2023. Sudah 2 tahun sebenarnya, kata masih baru lagi lah di Hidayah Center ni. Jadi tanggungjawab sebenarnya untuk menguruskan dana-dana yang bersifat mampan jangka masa panjang seperti pelaburan, wasiat, hibah dan sebagainya lah, untuk memastikan usaha dakwah Hidayah Center ni dapat dijalankan dengan konsisten dan juga kata apa, sustainability lah. Betul, lestari. Betul. Jadi walaupun tugas hakiki saya ni kat bahagian dana, tapi saya tetaplah terlibat secara orang kata tak langsung lah dalam kerja-kerja lapangan dakwah ni. Sebab saya percaya setiap dana yang dikutip itu membawa kepada nyawa, kepada perjuangan dakwah tu sendiri.
Betul. Sebab kalau tak ada dana ni susah dakwah nak bergerak Kan. Walaupun ada orang kata apa, yalah no money no talk dan sebagainya. Orang kata macam-macam tentang duit, tapi kita perlukan untuk perjuangan juga. Betul lah. Jadi saya ini diberi amanah lah pada bulan Ogos baru-baru ni. 22 hingga 25 Ogos yang lalu. Diberi amanah untuk menguruskan satu program ni kepada dakwah. Dipanggil Kembara Dakwah. Tapi kali ini 2.0. Sebab ini adalah lanjutan daripada siri pertama pada tahun lepas yang kita buat di Sabah juga. Cuma tahun ni dia beza, kita pergi ke kawasan pedalaman yang lebih mencabar. Iaitu di daerah Pahitan lah. Pahitan ni di dalam, kalau yang tahu Beluran, Beluran lah. Maksudnya kat dalam daerah Beluran tu, Pahitan. Okey, jadi untuk kali ini kita ada bersama-sama dengan kita ada 6 orang peserta. Yang mana latar belakang berbeza lah. Usia pun berbeza. Jadi kalau kita feedback mereka ni berpuas hati lah. Jadi kita turun. Berapa lama tu? Selama 4 hari 3 malam. Memang kalau ikutkan terhad sangat tu masanya tu. Masa. Dan kalau ikut perjalanan jauh betul. Betul. Kita turun di Kota Kinabalu, lapangan terbang Kota Kinabalu, nak mengambil masa 7 ke 8 jam untuk sampai ke Pahitan. Itu betul-betul campur berhenti semua kat tempat-tempat makan, solat semua kan. Sebenarnya dari lapangan terbang KK naik apa? Kita naik 4-wheel drive. Okey. 7-8 jam. 7-8 jam. Ke Pahitan tu. Dengan jalan kat Sabah, siapa yang terlalu Sabah tahu lah. Kan. Sambil-sambil Nazmin berkongsi cerita, kita paparkan jugalah video macam mana program Kembara Dakwah kita di Pahitan, Beluran, Sabah berlangsung ni. Nampak ni Acik ni main sukan nikah laju, dia berjalan. Maknanya ini antara aktiviti lah yang dijalankan dalam 4 hari 3 malam tu di Pahitan. Okey. So kalau ikut peserta yang ikut sekali, Nazmin berapa ramai? Kita 6 orang peserta, 3 orang staff kita dari HQ lah. Dan da'i kita di Sabah ada dalam 4-5 orang jugalah. Nazmin bukan orang Sabah Bukan, saya bukan orang Sabah. Saya lokal KL. Tapi awak jadi director program? Betul, sebab saya sendiri objektif dia program ni sebenarnya kita nak bawa masyarakat luar untuk merasai pengalaman dakwah sendiri di lapangan. Sebab saya sendiri baru berkecimpung dalam Hidayah Center Foundation, saya sendiri tak dapat peluang untuk orang kata apa, merasai pengalaman dakwah dekat lapangan ni. So saya kata why not saya uruskan supaya saya dapat merasa bersama-sama lah dengan peserta-peserta ni. Jadi okey, sajalah nak tanya mungkin cabaran dan pengalaman Nazmin sendiri kan. Bukan orang Sabah satu. Program ni jauh. Betul. Dalaman mesti nak kena riki lokasi, nak kena kenal orang kampung dan sebagainya. Macam mana preparation, persediaan awal tu Nazmin buat? Okey, persediaan awal tu alhamdulillah sebenarnya kita ada satu pejabat operasi lah di area Beluran, Hidayah Center Foundation Cawangan Beluran, dan tim kita di Sabah pun membantu sedikit sebanyak dalam preparation pada permulaan tu. So diorang yang dah biasa dengan jalan Sabah, dengan pedalaman semua, diorang adalah yang sebenarnya guide kami di HQ ni. Itulah maknanya mereka banyak bantulah persiapan awal. Jadi kita sampai sana, insyaAllah kita jalan. Betul, jalan je. Bismillah, jalan. Bismillah. Alhamdulillah dah selesai pun. Alhamdulillah. Tu nampak happy sangat tu orang kampung kita. Ya, betul. Dan mungkin spesifik ada beberapa buah kampung ataupun 1-2 lokasi tertentu yang kalian tuju. Okey, sebab kita punya masa pun terhad, so kita hanya pilih 3 kampung yang terdekat sahaja. So 3 kampung tu lah kita punya aktiviti untuk menyampaikan, satunya bakul makanan lah untuk kepada keluarga yang memerlukan. Okey, dan juga kita ada juga buat ziarah rumah-rumah mualaf, rumah ke rumah macam dalam video tu. Betul. Okey. Dan kejap. Ni nampak dalam video ni rumah ni kecil sangat. Ni rumah ke Nazmin? Maaf yang bertanya, ni rumah Ni rumah. Sebenarnya bila kita turun di lapangan, inilah sebenarnya realiti yang kita nampak. Di kampung-kampung yang kita santuni, ya Allah. Okey. Dalam tu agak-agak berapa ramai dalam rumah yang sebegini? Rumah tu kalau kita tengok ada mak dia, ada anak dia, ada menantu dia, ada cucu dia. Serius Okay. Macam dalam rumah kecil tu boleh memuat semua orang dalam tu. Itulah tempat tidur, itulah tempat masak, itulah tandas. Subhanallah. Ini Brother Johannes pun ada sekali, CEO kita pun turun padang jugalah. So sebab inilah yang kita rasa masih banyak kerja dakwah sebenarnya yang perlu kita lakukan di Malaysia ni. Dan maknanya kita pun masih memerlukan lebih ramai lagi para pendakwah, para da'i. Dan difahamkan Nazmin ada kerja hakiki lain selain daripada kerja dakwah di Hidayah Center?
Ataupun memang awak lakukan full time di Saya Hidayah full Center? time di Hidayah Center. Full time lah. Yang tadi tu bertanggungjawab untuk dana kelestarian kita. Alhamdulillah. Dan ini satu program yang kalau sahabat-sahabat sekalian dapat saksikan video kita eksklusif ni, katanya baru ditayang tau, baru siap tau edit, kita terus pian terus minta nak ditayangkan sebab baru kita dapat rasakan macam mana perjalanan ataupun kembara dakwah sahabat-sahabat kita di Hidayah Center menyantuni. Dan kalau di kampung-kampung yang kita pergi tu, adakah macam mana peratusan, maaf kalau boleh bertanya, peratusan yang sudah beragama Islam ataupun yang belum lagi, dan macam mana apa objektif yang kita nak capai, objektif utama kita? Okey, objektif sebenarnya peratusan kalau kita tengok pada kampung ini, kampung-kampung kita pergilah, kita boleh kata majoriti masih lagi belum Islam. Yang kita santuni baru sikit sajalah. Jadi itulah tugas dai kita dan juga tim dia di pedalaman untuk terus menyantuni masyarakat di sana, menyebarkan mesej Islam, menyebarkan rahmat Islam tu kan kepada seluruh alam di situ juga. Jadi itulah kita nak bersama-sama dengan dai kita nak peserta-peserta merasa juga macam mana dai-dai kita ni buat kerja. Sekiranya ni apa challenge untuk para dai juga di Hidayah Center? Sebab mungkin kita ada betul, satu kita ada persoalan ke mana dana ni disalurkan. Jadi inilah satu program yang kita buat di mana dana-dana umum ni lah kita salurkan kepada mereka yang memerlukan. Masya-Allah. Jadi ada juga lawatan dari rumah ke rumah, kat situ kita tahu macam mana kehidupan orang kampung di situ. Betul. Di kawasan pedalaman Paitan di Beluran itu, dan bagaimana kalau bila nak berdakwah, pastinya dari sudut culture ataupun budaya masyarakat setempat tu kita dah kena faham dululah. Mungkin pandangan dan pengalaman Nazmin sendiri macam mana sebelum kita ke kampung-kampung ni, apa persediaan dari sudut budaya, komunikasi kita untuk Nazmin sendirilah secara peribadi? Secara peribadi sebenarnya kalau kita nak berinteraksi dengan diorang tu, diorang boleh je bercakap bahasa standard. Cuma mungkin diorang lebih selesa dengan bahasa tempatan. Sebab tu kita meletakkan dai-dai tempatan di setiap kawasan yang ada pejabat Hidayah Center ni, supaya mereka mudah untuk berinteraksi dengan masyarakat setempat lah. Dan maknanya ada wakil juga di kalangan dai di kawasan tempatan. Betul, memang kawasan tempatan. Kalau HCF Hidayah Center Foundation di kawasan Paitan tu, di mana yang terdekat mungkin markas dakwah ataupun pusat dakwah untuk Hidayah Center? Dia dekat Kampung Dampiron. Itu di Beluran. Kalau di satu negeri Sabah mungkin ada banyak pusat. Banyak cawangan. Kita ada cawangan di Sabah banyak, ada di Kota Kinabalu, ada di di Papar. Ada banyak, ada 7 cawangan kan. Itu boleh pergi ke kita punya website dapat tahu lebih lanjut lagi tentang, sebab kita bukan apa, bila kita buat sharing perkongsian petang ini, sedikit sebanyak kita boleh belajar untuk berdakwah. Dan mana tahu macam kita nak sebutkan tadi lah, kelestarian kita nak ada legacy pendakwah yang boleh meneruskan nanti bila Nazmin dah tua, pian lagi tua. Kita perlukan yang muda untuk meneruskan legasi dakwah, perjuangan dakwah kita kan. Jadi kita tunjukkan ni yang sekarang, yang akan datang tak tahu lagi macam mana cabaran-cabaran. Dan kalau di kampung-kampung tadi bila datang ke pedalaman, macam mana, sebab ada orang tanya kalau di join program kembara in general lah, dakwah ataupun sebagainya, ada orang akan tanya, kita tidur kat mana? Gitu. Mandi macam mana? Makan macam mana? Ditanya. Kalau Nazmin sendiri macam mana perjalanan kita baru ni? Kita punya perjalanan ni kita boleh kata mencabarlah. Sebab kita bila kata kembara, so kita nak menerapkan nilai kembara tu kena susah sikit lah. So peserta-peserta, even saya sendiri, kita untuk lelaki kita tidur di salah sebuah surau di Kampung Dampiron tu, dan untuk peserta wanita kita tempatkan di pejabat kita lah. So dekat surau tu, of course lah, kita tidur beralaskan sejadah saja. Alhamdulillah. Lantai tu sejuk sebenarnya. Aircon surau tu, surau baru. Alhamdulillah kita pergi surau baru. Dampiron. Jadi cumanya akses dari segi air lah. Air sangat terhad. So bila waktu siang tu, air dekat dalam tandas surau tu tak ada lah. Dia ada tangki je untuk ambil air wuduk.
Dan katanya air yang sama juga dari tangki yang sama tu digunakan oleh orang kampung Betul. untuk aktiviti harian, Betul. masak dan sebagainya. Okey, bab air tu kejap lagi kita sambung cerita sebab nampak dalam video ni macam korang ada naik bot siap di sungai besar juga sungainya itu. Di kawasan pedalaman Paitan, Sabah. Nanti kita sambung. Kita tutup kejap. Kita akan sambung cerita kita bersama saudara Nazmin Hairudin, dai kita dari Hidayah Center Foundation untuk Islam Agamaku. Jangan ke mana-mana, terus dengar IKIM FM. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. 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 Kota Baru 89.8 FM dan like serta follow FB, IG, TikTok dan website IKIM FM di ikimfm.my. IKIM FM, inspirasi utama anda, bersama Pian dan juga saudara Nazmin Hairudin, dai kita dari Hidayah Center Foundation. Tadi dah cerita, dah sampai Sabah kita weh. Semangat, seronok mendengarkan kisah ataupun cerita yang Nazmin kongsikan dalam Kembara Dakwah kita. Dan tadi kita tanya macam mana persediaan kalian, para dai, para peserta Kembara Dakwah. Macam mana pula penerimaan orang kampung di Paitan, kawasan pedalaman. Lepas tu mungkin banyak rumah yang kalian ziarah kan. Macam mana penerimaan mereka bila tahu Nazmin datang, macam tu. Apa respon mereka? Okey, insyaAllah. So untuk penerimaan tu alhamdulillah kita boleh katakan walaupun diorang sebenarnya mostly non-Muslim, tapi mereka terima dengan hati yang terbuka. Tangan terbuka untuk terima kami ni, dan juga setiap kali kita pergi ziarah rumah ke rumah tu bawa bantuan bakul makanan, which is ada barang-barang asas. So alhamdulillah mereka pun gembira dapat barang-barang asas tu. Mana mereka macam sangat gembira menerima kehadiran kalian. Dan adakah mereka sudah diberitahu dahulu? Memang dah tahulah kan rumah mana yang akan dilawati ataupun diziarahi. Tapi memang dari sudut message, macam pengalaman Nazmin sendiri sebagai dai, bila kita nak macam berborak, tambah-tambah lagi kita tahu family ni belum Islam lagi kan. Jadi dari sudut point nak bercakap, berborak tu, macam mana pendekatan dakwah kalian? Pendekatan dakwah. Adakah kita cerita pasal bola contohnya? bola dakwah. Boleh kan? jadi juga. Makan dakwah macam boleh gitu, jadi juga macam tu. Kalau kita nak mendekati mereka terlebih dahulu, kita tengok apa minat dia dulu.
Kita bersembang tentang minat dulu untuk kita tarik perhatian dia bersembang dengan kita, untuk rasa selesa dengan kita. Ini macam apa? Ice breaking betul, lah. Betul, ice breaking. Lepas tu kita selit-selitkan betul, lah dakwah selit-selit di situ. dakwah dekat dalam situ, mesej-mesej Islam kat situ. Tapi yang ni gambar video ni dekat dekat sungai ni dengan naik bot bagai maknanya perjalanan juga turut memerlukan bot. Betul. Untuk kampung-kampung ada tu. satu kampung ke kampung ni, ini pada hari terakhir di Paitan. So kita nak bagi pengalaman yang baru kepada para peserta ni, sebab ada yang para peserta kata dia tak pernah naik bot. Tak pernah menyeberang sungai. So kita bagi tak pernah kita bagi pengalaman naik. Kita bagi pengalaman Ni meredah sungai. meredah sungai. Betul. Dari satu kampung ke kampung yang lain. So satu bot tu adalah 7-8 orang lah. So seorang ke belakang. Berbaris lah. Okey. Dan dari kalau ikut Nazmin sendiri, dengan macam-macam kita lalu, dan tadi pun kita cerita air, bekalan air. Macam mana pengalaman berada di kawasan pedalaman? Bekalan air, bekalan elektrik di kampung-kampung tu macam mana pada hemat ataupun pengalaman Nazmin? Okay, pengalaman kami lah di sana sepanjang 4 hari 3 malam. Di kawasan pedalaman ni, Alhamdulillah bekalan elektrik tak ada masalah. Cuma sampailah. Cuma mungkin dari segi internet, line internet, ada salah satu tempat yang tak dapat. Even di surau yang kami tinggal tu pun tak ada line internet. So sampai-sampai terus tidur je lah. Okay, anak-anak zaman sekarang macam tu lah, tak ada wifi, dia terus rasa macam blur. Kita punya akses air macam air kan. So surau tu dekat tandas memang tak ada air waktu siang. So macam mana hajat-hajat dia penuh. Maaf bertanya pula macam tu. Hajat-hajat tu kalau yang tak tahan tu tak dah lah air dekat tangki tu, bawa masa bila air. Tapi sungai pun mungkin dekat ke mana? Sungai tak ada akses juga kan? Tak ada akses tu. Okay, so macam tu lah. So kita orang pun nak mandi tu tunggu bila semua dah tidur, satu kampung dah tidur, sebelum subuh sana awal 4:30 dah subuh. So pukul 3:30 tu dah start mula bangun seorang untuk gila-gila mandi lah. Dalam kesejukan kedinginan pagi subuh tu air sejuk tak ada, water heater kan betul juga program dakwah, janganlah kita expect ada water heater tak? Jangan tanya. Jangan tanya. Allah Tuhanku. Tapi itulah cabaran ni. Maknanya kena ada planning juga Betul. Timing yang sesuai. Betul. Bila nak mandi, bila nak bersiap, berehat dan sebagainya. Yang penting kerja dakwah tu kita teruskan, dan jangan sampai orang kampung tahu jugalah kita punya struggle tu. Yang penting kita nampak baik, dan kita approach mereka, mendekati mereka dengan mesej-mesej yang baik. InsyaAllah. Ya Allah, tak terbayang macam mana pukul 3 pagi mandi sejuk hari tu. Tapi itulah masa yang ada. Betul. Okey. Dan dari sudut kalau Nazmin sendiri, apa pengalaman yang tak dapat dilupakan sepanjang kembara dakwah 2.0 ni di Paitan? So pengalaman yang saya rasa saya dan juga para peserta lah semua tak dapat lupakan, di mana kalau kita pergi satu kampung yang terakhir, pada hari terakhir tu, waktu kita menyampaikan bakul makanan, menyampaikan sumbangan lah bakul makanan kepada komuniti kat situ, sebelum kita balik ada seorang tiba-tiba datang kepada kami, dia kata dia nak syahadah. Masya Allah. Itulah saya rasa macam sebab pada mulanya waktu saya uruskan program ni, saya berharap sebenarnya hati, saya kata kan best kalau program ni ada nilai tambah, which is ada tiba-tiba orang datang syahadah. So alhamdulillah, Allah makbulkan. Memang ada. Memang tak ada lagi. Dia datang surau tempat korang duduk ke? Bukan, ni dekat kampung. Di kampung kat Dewan tu kita tengah buat sumat bakul, sampaikan bakul makanan. Lepas sudah habis nak balik, tiba dia datang. Dia kata dia nak syahadah. So bila kita dengar cerita, sebenarnya dia ni telah pun disantuni oleh pendakwah kita di sana. Dah lama dah lah disantuni kat sana. Dia berkawan pun, kawan-kawan dia pun banyak yang dah Islam. So dia kata saya cadang nak syahadah sebulan lagi. Tapi kita kata kalau dah bersedia, kenapa tak sekarang je? Tapi alhamdulillah, hidayah tu milik Allah. Allah gerakkan hati dia. Dia kata okey, saya akan syahadah hari ini. Dia siapa dia? Lelaki, remaja? Lelaki remaja. Orang muda lah. Orang muda. So ini pengalaman yang memang tak boleh lupakan. Sebab apa, bila dia bersyahadah tu, kita bagi peluang kepada kita punya salah seorang peserta untuk memimpin syahadah tu. Dan ketika tu bila dia ucapkan syahadah tu, Allah, sebab rasanya saya menahan air mata sebab time tu. Dan saya percaya peserta yang lain pun sama juga rasa benda begitu. Itu pengalaman yang indah lah. Pengalaman yang indah. Sewaktu kita menyaksikan orang dah kembali ke agama fitrah ni. Dan mereka, ialah mana dia sendiri, beliau sendiri yang datang pada kalian untuk
merelakan diri. Betul. Dan dengan sukarela dan mengatakan nak mengucap syahadah. Masya-Allah. Maknanya alhamdulillah dakwah itu sampai ke hatinya dan yalah hidayah itu milik Allah Taala. Tapi alhamdulillah kita sendiri dapat saksikan kesan positif daripada dakwah yang disampaikan dan cabaran. Okey, kalau tadi tu pengalaman yang manis yang tak dapat lupa. Kalau cabaran yang tak boleh lupa apa agaknya tu? Cabaran Yelah macam yang tadi saya dah cakap, cabaran tu bila kita tidur dekat surau tu, internet tak ada, akses air pun tak ada. So itulah cabaran dia. So bila kita kena pandai uruskanlah masa kita, diri kita sebaik mungkin. Okay, sebab waktu pun berbeza kan. Kat sana dia punya subuh lebih awal. So kita pun dah terbiasa tidur pukul 10-11 malam. Sana pun dah terbiasalah tidur walaupun tak ada internet. Tapi nak tidur awal tu dia agak sukar sikit lah. So pukul 10-11 baru kita boleh tidur. Lepas tu pukul 3 dah kena bangun, mandi. Kita mandi. Kan, nak mandi bersiap. Mandi bersiap. Itu je waktu. Itu je waktu dia. Sehari. Betul. Boleh mandi sebab air sangat terhad. Air sangat terhad. Lepas tu bersiap subuh dan lepas tu nak teruskan perjalanan dakwah kita pula. Itu cabaran lah. Dan adakah sebelum kalian berangkat ke Sabah, ke kawasan pedalaman ni kan, ada program apa orang panggil simulasi mungkin persediaan latihan awal sebelum berangkat? Tak ada kan? Tak ada. Cuma bagi itinerary. Betul, itinerary kita bagi persediaan lah. Kita bagi tahu apa persediaan yang peserta perlu buat, perlu sediakan, perlu bawa waktu ke Sabah tu. Macam tapi semangat tu adalah kan. Semangat tu ada. Dari kita di KL lagi dah ada semangat tu nak meneruskan tambah-tambah lagi. Kalau Debaran macam mana sebagai pengarah program? Orang muda Debaran tu nak lead team lain pula tu Big Boss pun ada. Betul. Cik Johannes pun ada kan. Macam mana tu? Untuk lead tu memang adalah salah satu cabaran jugalah. Sebab kita ni, peserta kita ni kebanyakannya boleh kata yang dah berusia, yang dah berumur lebih daripada kita. Pangkat ayah-ayah dah sebenarnya. So bila dia orang punya ada macam-macam request lah sepanjang perjalanan tu, yang kita kena turuti lah. Nak pergi tempat ni, nak pergi tempat tu. So kita kena pandai ambil hati diorang juga. Kita pergi je mana yang kita boleh pergi. Yang kita sempat pergi, kita pergi. Macam kita pergi Ladanteh, ada nak pergi Ladanteh. Kita kata dalam perjalanan tu kalau sempat, masih lagi cerah, kita akan singgah. Alhamdulillah sempat singgah. Petik tak? Tak petik lah. Kita minum je. Ada ke video tu? Tak perasan pula kat mana tempatnya. Tapi maknanya itu antara perjalanan lah. Sebab waktu pun terhad. 4 hari 3 malam. Tapi bila dapat menyaksikan syahadah tadi tu, saya rasa itu satu kenangan yang paling manis lah. Bermakna untuk dakwah kalian lah ya. Dapat turun ke kawasan pedalaman di Paitan, Beluran, Sabah. Okey, dan mungkin lepas tu macam mana nanti kita cerita. Maknanya lepas balik tu apa kesan yang kalian dapat dan apa pula perancangan untuk lepas ni, nanti kita sambung kejap lagi. Jangan ke mana. Nazmin bersama kita dari Hidayah Center Foundation. Kita masih lagi berada di Sabah ni. Cerita tentang kembali dakwah kita dan juga macam mana kita boleh belajar berdakwah bersama sahabat kita ataupun tetamu kita hari ini. Dengarkan dulu Fetia Baklava di Balaklava. Maaf saya, baklava tu makanan tau. Balaklava Fetia di IKIM FM. Balaklava, sembutan hitam bermata tak tersentuh neraka, yang penangis, yang berjaga kerana hanya Allah semata. Balaklava, sembutan hitam bermata tak tersentuh neraka, yang menangis, yang berjaga kerana hanya Allah semata. Gunakan wudumu, setia menunggu solat, bertapak kaki selalu menuju masjid dan juga langgar. Segitigaan merah, tuju arah Syera, sungai ke laut kita kembali bebas teman merdeka. Duhai Syekh, menebar dan bekat, haruman menggebar naungannya. Dentuman Al-Quran, Zahra dan Ashbal telah berdekat, bersemainya baja di malam-malam ribat, menggegar terikatnya janji, inilah masanya. Balaklava, sembutan hitam bermata tak tersentuh neraka, yang menangis, yang berjaga kerana hanya Allah semata. Yang terlalu
terlalu sukar. Tiada pengorbanan yang terlalu besar. Namun pasti jalan ini terpaung kita dituini. Umum sedang mengesani balak kelabang syahid dan pergi. Balak kelabang seputar hitam bermata tak tersentuh neraka. Yang menangis, yang berjaga kerana hanya Allah semata. Balak kelabang seputar hitam bermata tak tersentuh neraka. Yang menangis, yang berjaga kerana hanya Allah semata. Menangis dan berjaga kerana Allah. Di malam ribat menggegar, ini masanya. Kembara Inspirasi IKIM FM, inspirasi utama anda. Assalamualaikum. Terima kasih sahabat-sahabat sekalian bersama kami di IKIM FM, dan petang ini kita bersama belajar berdakwah. Tambah-tambah lagi di kawasan pedalaman Paitan, Sabah bersama Cik Nazmin Hairuddin, Dai Hidayah Center Foundation. Adakah yang nak ikut? Kalau lepas ni Nazmin nak buat kembara dakwah lagi kan? Dan mungkin okey, sebelum kita cerita plan lepas ni apa, ada ke tidak, itu simpan kejap di hujung nanti. Cuma bagi Nazmin sendiri dan para peserta untuk kembara dakwah kita bersama Hidayah Center Foundation kan, bila balik tu apa perkara penting pengajaran yang kalian dapat, khususnya untuk Nazmin sendirilah? Okey, pengajaran bila kita bawa peserta, even ada peserta tu tak pernah tahu pasal Hidayah Center pun. Dia join sebab kawan dia yang ajak. Dia ikut kawan? Dia ikut kawan. Kawan dia tu memang kenal Hidayah Center lah. Cuma kawan dia ni tak pernah kenal. So dia bawa sekali. Dia kata nak bawa pergi Sabah, kau ikut je. Baik, dia ikut. Sebab dia orang yang memang suka buat aktiviti macam ni lah. Kembara macam ni. So bila dia pengakhiran tu, bila kita tanya dia apa perasaan dia semua kan, dia kata pengajaran dia dapat ni, Alhamdulillah, dia kata pendekatan yang Hidayah Center Foundation bawa untuk mendekati masyarakat non-Muslim khususnya dan menyantuni mu'alaf di kawasan pedalaman, inilah kaedah yang terbaik dia kata. Secara berhikmah, bukan secara ekstrim lah dia kata. So inilah dia kata pendekatan Hidayah Center bawa yang betul lah. Jadi even saya sendiri pun, of course lah, bila kita tengok macam ni rupanya da'i kita di pedalaman membuat kerja dakwah di lapangan kan. So kita rasa macam bersyukur lah. Kita kat sini okey je, sedap je kan. Tapi dekat sana macam mana diorang, kita punya pendakwah sebenarnya yang full time dekat sana seorang je kat daerah Paitan tu. Cuma dia dibantu oleh tim sukarelawan kita lah, Rakan Hidayah, yang menggerakkan ni. Rakan Hidayah tu terdiri daripada golongan pelajar, mungkin siswa-siswi. Mu'alaf dari kampung-kampung juga. Mereka jadi Rakan Hidayah. Betul. Untuk membantu sebarang aktiviti atau gerak kerja dakwah lah. Dan kalau macam tadi, macam sahabat tadi dia kata pendekatan kita dah terbaik sebab mungkin dia nampak Hidayah Center menyantuni saudara-saudara yang mu'alaf satu, dan juga yang belum lagi Islam. Mungkin pada hemat Nazmin sendiri, lepas ni apa lagi pendekatan yang boleh kita lakukan, mungkin sesuai dengan zaman sekarang, teknologi dan sebagainya, mungkin dengan zaman mencabar sekarang ni kan, dan mungkin persaingan juga dengan dakwah-dakwah yang lain. Kita sebenarnya persaingan tu, kita kata semua kalau buat kerja dakwah ni, Alhamdulillah lah, kalau semua orang buat kerja dakwah lagi meriah kan. Okey. Sebab memang kita nak mengajak orang ni untuk bersama-sama dalam dakwah ni, supaya semua orang mendapat mesej Islam tu dan kembali ke agama fitrah. Cumanya tadi soalan tentang apa, next plan kembara kita ada lagi ke? InsyaAllah kita punya ni orang kata apa, boleh dijadikan lagi acara tahunan lah, kita boleh panggil. Awak cuma lagi pengarahnya? Saya tak tahu lah, itu depends on management punya. So bila kita plan tu, cumanya untuk next kembara ni di destinasi yang lain, tapi di Sabah, cuma di kawasan pedalaman yang lain, dan saya boleh katakan lebih mencabar lah. Macam mana cabaran tu yang tadi digambarkan tu, itu baru mungkin sebahagian daripada apa yang akan dilalui lepas ni lah. Mencabar tetap mencabar lah kan. Tapi insyaAllah kalau kita dah sedia,
boleh belajar. Betul. Benda boleh tanya, kita boleh Betul. belajar bersama para duat ataupun dai di Hidayah Center Foundation. Kalau ada mungkin di kalangan sahabat kita yang sedang mendengar sekarang ni ataupun sedang menonton kan, dia rasa okeylah, mungkin kita tak dapat nak ikut, nak pergi, tapi mungkin dia nak bantu dari sudut penajaan ataupun dia ada syarikat-syarikat yang boleh membantu tajaan macam apa barangan keperluan makanan tu, macam mana Nazmin nampak dari sudut kerjasama? Boleh. Sebenarnya program ini dibuka kepada orang luar. Tak kisah siapa pun yang nak menyertai program Kembara Dakwah ni. Sama ada sebagai peserta sendiri ataupun sebagai penyumbang, ataupun penyokong lah kita panggil. Even kalau ada corporate. Sebab di Kembara Dakwah di Paitan ni pun kita ada beberapa organisasi yang menyumbang dari segi dana untuk memberikan, orang kata apa, bakul makanan. Disponsor bakul makanan lah. So kita akan sampaikan. So mana-mana korporat yang di luar sana yang nak juga bersama-sama, boleh kami alu-alukan. Boleh kalau nak hantar pekerja sendiri ataupun nak bagi dana untuk kita sampaikan di masyarakat pedalaman, insya-Allah boleh. Dan memang Nazmin bawa barang-barang bakul makanan tu semua sekali jalan lah, sekali dengan peserta. Betul. Masuk ke pedalaman. Betul. Dan terus sampaikan pada penerimanya. InsyaAllah. Jadi kalau ada yang berminat nak turut serta, walaupun mungkin tidak dapat mengikuti kembara tersebut, boleh hantarkan sumbangan ke, ataupun mungkin kerjasama, boleh networking ke, business matching dan sebagainya, macam-macam cara. Itu semua pahala tu, insyaAllah. Itu saham pahala untuk kita memanjangkan lagi perjuangan dakwah ni biar sampai, insyaAllah. Dan dari sudut perancangan lain pula, adakah mungkin Hidayah Center nak ramaikan lagi para pendakwah dengan ada kursus-kursus ataupun mungkin kempen-kempen selain daripada meramaikan saudara baru kan, membimbing mereka, bagaimana pula untuk meramaikan golongan dai? Okey, sebenarnya Hidayah Center membuka seluas-luasnya peluang untuk sesiapa saja yang nak sertai sebagai sukarelawan. Mungkin tak ada masa secara full time, tetapi dia ada masa-masa yang orang kata apa, masa lapang, yang tak tahu nak buat apa kan. Jadi daftar sebagai rakan Hidayah di Hidayah Center Foundation bersama-sama kami untuk kita teruskan usaha dakwah ni dan juga dalam memperkasakan mualaf. InsyaAllah. Jadi ialah bukan semata nak kejar bila next kembara saya nak ikut, bukan macam tu je. Bukan. Tapi banyak lagi lapangan. Banyak lagi, betul. Kita ada banyak program. Street dakwah ada, kita juga ada seminar dakwah masyarakat majmuk, yang mana tak tahu nak macam mana nak kita nak cakap dengan non-Muslim, macam mana kita tentang Islam. So kita ada satu seminar yang mungkin diorang boleh ambil input dari situ untuk gunakan macam mana untuk aplikasikan untuk sampaikan Islam dengan mudah kepada non-Muslim. Kalau ada mungkin mana-mana agensi nak jemput Hidayah Center, mungkin wakil da'inya ke, untuk bagi penerangan ataupun buat kelas training untuk dakwah, boleh juga macam boleh juga. Boleh je terus ke kita punya website hidayahcenter.com. So dekat situ banyak info lah yang boleh tahu, nak hubungi siapa, nak cari siapa, kat situ semua ada. InsyaAllah. Mudahlah caranya, tambah-tambah lagi zaman sekarang ni online je semua, dia atas talian, insyaAllah dapat akses, insyaAllah, dan dapat belajar, dapat menyumbang macam-macam. Cuma satu je sahajalah tiba terdetik kan, kita jalan jauh sampai pedalaman di Paitan, Beluran. Mungkin dan Nazmin sendiri dah mengikuti macam-macam program Hidayah Center. Pernah tak ada pengalaman kita turun ke kampung, tiba kan ada orang offer, awak kahwinlah dengan anak saya ni, senang mau dia belajar agama, nanti senang dia pula boleh ajar sama kami, macam tu. Ada yang offer, tawarkan anaknya jadi menantu pula, jadi pasangan. Kalau saya sendiri tak adalah. Okey. Belum lagi pengalaman tu dah. Tapi kalau based on cerita bos saya, Tuan Johannes Lucas, dia kata ada juga orang offer macam tu. Dia nak mengeratkan silaturahim. Betul, kan? Supaya memudahkan mualaf tu inilah dibimbing. Ada juga dapat tawaran macam tu. Terus siapa yang nak cari jodoh mualaf pun boleh juga cari jodoh Tapi yang penting bimbingan tu yang kita niatkan. Betul. Selain daripada dakwah kita yang berterusan. Ni anda pun boleh nampak di skrin kita ataupun di video kita yang kita kongsikan, macam mana happy betul anak-anak ni dapat orang kampung yang dapat kita santuni, mereka pun sangat gembira dengan program Kembara Dakwah yang dibawakan. Okay, so what's next? Lepas ni ada Kembara Dakwah di lokasi lain Betul, insyaAllah. Dan mungkin dari sudut program-program lain di KL ataupun di Semenanjung, macam mana program Hidayah Center? Itu kalau nak tahu segala perkembangan ataupun program selepas ni, boleh layari Facebook kita pun. Banyak kita update dekat situ di Facebook Hidayah Center Foundation.
di website sendiri pun ada. So kalau pendengar nak tahu lebih lanjut lagi, boleh terus ke Facebook kita. Senang. InsyaAllah. Hidayah Center Foundation. Okey, di hujung ni mungkin pesanan dari Nazmin sendiri untuk anak-anak muda supaya kita ajak mereka berdakwah. Apa pesanan? Mungkin satu pesanan je lah. Kita kata dakwah ni dia bukan hanya tentang ceramah ataupun berkata-kata. Tapi dia tentang macam mana kita turun padang bersama dan menyentuh hati-hati manusia ni. Sebab saya nak ambil semangat daripada misi kemanusiaan Global Sumut Flotilla ni. Yang membawa mesej keteguhan dan harapan kepada rakyat Gaza. So Kembara Dakwah ni juga membawa cahaya Islam ke pelosok bumi Malaysia, insya-Allah. InsyaAllah. Maknanya kita pun belajar satu sama lain. Betul. Dengan termasuk dari Global Sumut Flotilla. Yang kabarnya malam ni mereka akan tiba 23 orang rakyat Malaysia aktivis kita akan tiba di Malaysia. Kita nak sambut ramai-ramai, boleh ke KLIA untuk sambut mereka, dan kita belajar banyak daripada mereka. Walaupun macam-macam orang kata juga, katanya sampai sekejap saja, lepas tu terus dihantar ke Turki untuk pulang terus ke tanah air. Tapi perjuangan mereka besar. Jangan pandang rendah ataupun jangan pandang kecil, sebab di sebalik tu ada perjuangan yang besar kita nak teruskan, sama macam dakwah di Hidayah Center Foundation. So untuk hari ini terima kasih banyak-banyak Nazmin perkongsian kita. Kalau ada rezeki nanti nak share lagi untuk next Kembara Dakwah, jangan lupa bilang sama kami. InsyaAllah. Ada rezeki kita nak menyumbang, bukan nak ikut takut tak sempat kerja kan. Tapi apa pun, terima kasih dan tahniah pada Nazmin untuk perkongsian kita. Semoga sukses selalu, insyaAllah. InsyaAllah. Baik, Assalamualaikum Nazmin. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Terima kasih sahabat-sahabat sekalian bersama kita untuk Islam Agamaku hari ini. Terima kasih Hidayah Center Foundation. Moga ada manfaatnya perkongsian kita hari ini untuk cerita tentang Kembara Dakwah. Di mana saja kita pergi, biar Islam itu sampai dan kita tunjukkan keindahan Islam kepada semua, seluruh dunia pastinya. Teruskan bersama kami di IKIM FM, inspirasi utama anda. Iman adalah mutiara di dalam hati manusia yang meyakini Allah Maha Esa, Maha Kuasa. Tanpamu iman bagaimanalah merasa diri hamba padanya. Tanpamu iman bagaimanalah menjadi hamba Allah yang bertakwa. Iman tak dapat diwarisi dari seorang ayah yang bertakwa. Ia tak dapat dijual beli. Ia tiada di tepian pantai. Walau apapun caranya jua engkau mendaki gunung yang tinggi, engkau merentas lautan api, namun tak dapat jua dimiliki jika tidak kembali pada tanpamu iman bagaimanalah merasa diri hamba padanya. Tanpamu iman bagaimanalah menjadi hamba Allah yang bertakwa. Iman tak